Mulia patung lam Kaabah rebang je abad langit pangule cukup mulia. Rabiul awal malam 12 oh sebab bekah terbit fajar lagi jangjungan di Nanggro Mekah. Ayah Abdullah Aminah bunda lagi janjungan di Nanggro Mekah. Ayah Abdullah Aminah bunda kani baton fil nyani ton jaja masa abraga di Japram kota jika mengancur Kaabah Baitullah rakyat dijajah buang agama, rakyat dijajah buang agama. Gajah meribet jiton gampang Allah yang tolong hantu jidaya gajah dumate ipong le burung bate di lambung atu kepala gajah dumate ipong le burung bate di lambung atu kepala. Allahu Allah Allahu Rabbi sayang tak Nabi lebang nebung katingai getanyo sino di alam jasa janjungan baksa gai lupa tinggai getanyo sino di alam jasa janjungan baksa gai lupa. Yang kejip kebunan tun lahir Nabi tun kan lun danyong buat pakon tengka Abraham 60 Pedro ngomong gajah ancu mekepung mati. Jawabannya adalah karena orang yang ngelawan Allah. Ramai ibu punya talok sejarah ngelawan Allah jamun. Tapi mesti kau anak menang itu. Hantam dah dengar tiga Allah kau dalu. Tapi menang ramai itu sejarah punya talok. Anu lu buat bergerak baju-baju dulu lawan Allah. Raja Namrud nak bagi bangga nak. Raja Namrud tu punya awak lawan Allah tu. Sabah dicem be antara tu ipakai kaya digantung sia bak air. Ipakai anak panah ipo orang ni. Sudah orang ni ya panah tu, ya panah Tuhan ipo tu. Tu dicempo. Jadi mati kenapa? Lawi. Kau tadi panah. Bih por panah. Por jangan ada Allah. Hai Namrud. Ya. Dia bukan ada Allah Pak Jibril. Jibril. Jok tengok panah Raja Namrud. Macam kita tanya lagi Jibril. Apa bahaya Allah anak panah Raja Namrud? Kasih nom gede bak perut bumu hai Jibril. Idih nang sabah ngkut nang ngkutnya ngkut. Ngkut nung. Nang ngkut nung ini. Bukan Allah. Katok juga nak panah yang berkenang bak ngkut nung bungkumat darah kental bak jung nak panah. Untuk lagi yang Tuan Namrud dalam istana aja katik ada panah itu tadi. Raja Namrud Tuan Isa Namrud ada panah. Ikanon, ijok anak panah Raja Namrud, ikanon bak ujung kan darah ipegah Raja Namrud. Anali Tuhan kami ni. Yang tingkat-tingkat tu pula. Nampu yang bersembatai Raja Namrud ibu ayam. Kirim bala jamuk oleh Allah. Kirim bala jamuk. Raja Namrud ibu ayam itamong sabah jamuk capi lauli jamuk. Jamuk capi. Capi patah laki lebat main bola. 2 bulan baik hantar Namrud itu baju udah Raja Namrud. Ya. Ujung buat Raja Namrud mati buat
Oh jamaah. Angkat tu Allah tu mati dia dulu. Mudah tak tabak remote cipta Allah. Mun dengan dengan mati. Jadi dia nak remote TV. Cok apa Indonesia. Bawa tengok ke Indonesia dia anda pay pada dia. Be anda pay yang mau put be. Nah. Nya Raja Namrud awak lawan Allah mati. Yang kedua. Yang kedua Firaun. Nah, cukup gagak naudun yang menunggu. Nah. Firaun ibu ayah. Nyan Firaun ibu ayah kan? Dia membaca sejarah kan minta itu kisah sul Anbiya Adamun. Nah, lu ni bukan betul dia tu hendak betul tak. Firaun ibu ayah kan? Nyan raja yang paling zalim. Janggut di isaluk memut. Wah. Nyan Firaun cukup ramai rakyat ni. Ipegah bak rakyat ni yukun ke di Tuhan. Ana rabbukum a'la. Saya lah Tuhan yang paling tinggi. Firaun ipegah Tuhan. Ilum nak baca sejarah Firaun aku. Firaun yang dak hang terlalu aku nahir tu Tuhan hantong sakit tiga macam. Mungkin karena hantong sakit berfikir doh yang Tuhan. Mudah-mudahan kia Tuhan hantong sakit. Jadi tanya hanya dia hana sakit. Benar sakit ibu ayah. Tampaknya hana sakit itu kabur. Doa sakit. Ya Allah, najuk sakit belum dak juga Allah. Dah kaya tolong. Benar sakit na hikmah tu. Ya, sampai tengok kena dengan pong urang hana sakit di kabur bangun, dia bangun sakit. Agak kena kena tu sakit. Sakit. Dia sudah. Itu kabur ni, urang tadi dia dah berkai. Jangan sakit nanti hikmah tu. Nah hikmah. Ya jamun tu kan nanti urang kaya tu. Ada. Itu ada kuda hiplung. Dengan hiplung atau kuda tu pegang tu, ikalau ni tu bab binih dalam. Nah urang penyakit buduk putuh ni jaro situ tijoh ni tu. Putuh ni tau, penyakit balik layu. Hijau. Kalau dia ingin lewat muda, oh ma berat dah sakit. Dia lewat muda. Hijau orang yang sakit ni, ada muda ni. Ibu belum nak. Waktu ibu tu tanya orang sakit nak, hangut membagi lah. Hijau orang yang sayang ni. Ubat rumah sakit. Ubat ya ubat sayang rumah sakit. Ikut lagi putus ni. Kau menang putus. Kau dapat. Budak putus ni kita jangan sampai. Mengkah awak kaya ni. Ya bukan aku yang teki. Mengkah kaya awak kaya ni. Dikiot dia kaya Jumat di gondong dia. Wadah semayang lima dong. Pokoknya dah awak tak kira. Tapi lagi penyakit buduknya kenapa dia meracik? Bak nak rakit dari dia udah muncul dah jangan dah. Bak tak nak nanti kan. Yang bahana ni punya mana kira bah mati dengan sakit. Ah, nan sakit naik. Naik mah mungkin doa sakit. Kata apa ini kan? Ya. Mungkin Firaun lagi nanti tu ayo kontrol di Tuhan. Ya tu. So yang nanti kun Tuhan Firaun bu bukan? Ikut aku bakal apa ni? Oh kejam dah Firaun tu. Ya. Jadi lo pegang singkat entong sejarah cucuk tepat yang betul yang orang lain tu. Bak sabah malam tu Firaun mau mendengar tu, kan mau dengar dalam istana tu. Kita menglagama tu itu tu. Waktu Firaun tu perang sejarah tu melumpur lah Firaun. Melumpur Firaun ibu ayah. Itu biar bak ayah bak tengok istana di sifat biraya. Gara-gara bak ayahnya tu diperlui seluruh istana Firaun yang belakang bak ayah. Agak tak. Terkejut dagang orang kita tengok oh mak elo melumpur dah. Ingat lagi Firaun. Lagi hoi tukang jaga ni. Tukang jaga Firaun pihak nak tidak buat. Dia keren boleh. Dah jam tu. Tukang pegawai raja tu. Kena. Oh kabin tempat tu bukan? Awaknya tolong ya cok ubina ahli nujum yang carong kalau makalah takbir lumpur pak kena buat istana. Kalau lumpur tu. Geng, dia tu ubina ahli nujum sampai tu. Yan buat ibang ngomong kita. Tok kena belah tu. Lock kita tu. Si kalau lumpur tu. Itanya lewat ahli nujum. Lumpur ada ke pun? Bukan tu. Itu biar bak kaya bak tengok istana tu bukan perlu istana. Dulu kalau tu. Ibu par kita iperiksa ani cuma tu. Iperik dua. Nama lego iperik tu. Mai tu mana tu? Kai tu mana? Waktu itu mengibah lawak ahli dulu. On nanti awaknya. On. Lumpur kata kamu kuat pak kamu. Tidak oleh perempuan. Anak triple hai Firaun akan lahir sidro anak agam lam nang roh kata.
Oh rakyat anak agam yang keji tengah yang loh istananya. Icok kata hai putun baru. Imak kerja lagi no. Berarti dengar ni Firaun buat ya, gelinyo Firaun go dia tok rukuk udah pun. Ingat Firaun tidak bisa dibiarkan. Dia campur hak Firaun ikut icok kerajaan. Bengeh tak Firaun. Mai bersapat dengan rakyat dia dulu. Oh kabin sampai pedato. Hai rakyat lon mamadu. Mulai malamnya urinong yang kan ala kawahnya dia dapat. Ya Firaun tadi ngomong tapi kita ambil. Bukan nak baca. Urinong air mo. Awak tak lain. Lawan tu Firaun. Sudah awak kan dari jalur orang kan tu. Betul aja ni. Nanti. Pakon ibu ayah. Dekut roh musuh tubuh arut manikam lahi anak dekut lahi anak kami cok istana aja ikan yang tu dia tukar jaga Firaun raja yang kalayak buat jenuan di badan dan tahu yang kalayak tu ikut Firaun yang kena nama tu bedah menyandang penanam di Firaun apa dia apa buku apa pen apa rata rumah royok perut dia tak video. Coba buka pintu kamu luar kata dalam. Buka tu. Kalau kenang dong ni boy tu. Cik tidak kerja apa? Anak kerja tidak. Abe, kamu tidak? Ya, aku tu. Cik tidak tu. Cahaya aku. Urinong paripu terakhir ku kumang. Kalau orang cahaya aku. Jangan itu ni aku pada buka. Kita jauh. Cuba pada mula je pak. Ilmu diurut. Oh karak dah kerap. Tulis nam. Apa nam tu? Tulis Yunan lun sampo clear je. Kah ni bukan nak urut kadang naik nama tu. Yang baik dia dah bukan buat kan? Bena udah buat apa? Kali tulis nama. Lagi dah tu cuma suara nak miat dah main. Suara tak tahu dia. Kuah. Lagi bedah awak tukar dengan pintu ijak dengan budu. Teruk ke dia rumah untuk ayam berbagi ya. Kau ngajar awak buka pintu rumah kau. Mau kaki. Pintu. Dilihat dengan saya pantahan pintu. Teruk dalam tu. Anak miat kamu balot meja badung. Isu tu dia nak tahu. Tidak ni mau jumpa dia. Kenapa tidak? Menyekal agama menyekal yang lain. Biko putuh dua. Yang kedua kepegang tu. Waktu dalam kerajaan Firaun mesti terus wahana selamat anak agama. Ani inang selamat apa tu? Ani inang kenapa? Waktu jahiliyah yo kalau nahi Nabi dan Yurgo. Ani inang ni tanah udah. Kamu agam selamat. Nama beda tu. Takkan yo masa jahiliyah urinang dan nomor. Menyatakan yang awak jadi dah. Kupa kata nak urinong pabrik anu. Le urinong le Kau kembang ngai awak anu. Mau urinong tu pabrik anu. Yang ada pabrik mana ini? Ya. Kan, kita dengar leh. Yang dijaga ketat. Jaga ketat. Musidra hanya lepas tu. Uragam hanya jak bawa urinong hanya merupakan. Hanya menyolam kisah sulam dia lagak orang tu. Sampai pokoknya mak Nabi Musa lah kejap. Tapi yang tu ketat ibu ayah kejaga dari Firaun, perintah lebih hebat Allah. Dan pegang singkat lahirlah Nabi Mu. Waktu lahir Nabi Musa ibu ayah, mak Nabi Musa cukup yon. Ya Allah, kah nak leh nak gelon tu. Ubena anak agama tu mana selamatnya anak lo nak angkat kau lawak Firaun tadi. Waktu kedua aku fikir dengan mak Musa dah juduk penyanyi tentang Firaun iri ke rumah lo. Kah kita baik kalau ada kajak tu kah habis dulu. Mau tajuk lah rumah mak Musa aku bana pak Musa pak guru anak pak jauh ni. Anak mau balik di mak Musa jauh ni. Waktu kamu pikiran mak Nabi Musa gedon dah pun mengebekak dah apu wilayah apa. Oh kau apu wilayah itu gejok kana mu gepuduk atinu ke gejok anak gebuh langka. Mu gebuh dalam kana tu ingat mak Nabi Musa ka gebuh anak. Ya, ikut gebuh pada gebuh bisa anak tu. Apu wilayah. Gebuh Musa mak anak kana gedok apa kana kum gedok.
Dia jual tu, awak nak kata, ibarat saya kadang-kadang. Ya, ketika nak dah pun, tanya mak ni besar, nyampu cukup orang kadang kan. Kejauh mak saya anak aku doi, kalau dia pergi pun lah. Tadi mak ni besar, aku pergi juga tu. Sekarang tu, hanya gak dia berapa, ibu juga banyak. Dia budak mak ni besar sarang tu pun tinggal. Laki mak ni besar, alah Tuhan nak ni, kan tinggal dulu yang kau. Aku pergi dia kan, mobil tu cuma kira ya. Gebuka kalau kurang. Lagi yang gebuka kanok gebuka dalam sirah bayar. Nabi Musa tu kalau kanok dekem Nabi Musa bayar. Yang buka bak jaro Nabi Musa na on kaya hijau si on kaya udip buka. Sojo on kaya hijau nya Allah dalam ucap dalam surga. Gejuk ke Nabi Musa dalam kanok bayar on kaya. Ukur tu yang ke on kaya nya Nabi Musa ke ayam lale dalam kanok. Yang dia dok kat tengok dalam dunia bayar. Ikannya tak pelalai anak bayar tajuk juk ayam nyan bayar apa dah ke anak miat anak yang boleh tak ke miat yang nak jaga hidup betul yang dia pelalai anak juk ayam jak bak pasar malam motor remote kamu do bong pek yang mulai dari pasar malam di buat lubang di picit betul ada duduk rumah ya kalau tu kita mau cim ha Kau selamat Musa baru gecok Musa tinggal Imam Musa. Alhamdulillah ya Allah selamat lo bikin anak ni. Aku tinggal dulu Imam Musa. Nyu nyeri wang lam tu ada apa? Ya, nak mau apa? Yang dipegang dalam sejarah tu Allah Jumalik pegang mak Nabi Musa. Wahai mak Nabi Musa, pegat dia gata sabah putih atau sabah tung. Buh anak gata lam tungnya peanyot lam kurung ni tu lah. Gue pegat tung lu pegang tu. Nah, gue poh Musa. Kalau gue poh gue kunci enggak, gue duduk dalam kurung. Gue panyot oleh Allah. Hal panyot gue bak gue yang hanjur kalau anak agam. Udah bak istana Fir'aun gue panyot. Ya istana Fir'aun ada istana cik buat gunang mak istana haji. Ya, ini tempat mana Fir'aun pula. Tok kunang tu, yang tong yang panyot ku lemak Nabi Musa tu, yang memputar-putar. Ikon Asiyah dari istana pula tu. Kena Asiyah yang budak inong Fir'aun. Asiyahnya ni bu, urinong putih atau jeruk. Apa juga ibu ayah. Hantam pernah micukah ni Fir'aun. Ya, walaupun dipegang Asiyahnya rumah Asiyah kan rumah Fir'aun bayar hantam disentuh oleh Fir'aun langsung Fir'aun tu naik beli hinang tu berkerupa lagi Asiyah yang ini yang beli Fir'aun beli Fir'aun Asiyah hantam disentuh oleh Fir'aun Asiyah urinong suci atau jeruk atau juga uro akhirat ke perkahwin dengan Nabi kita juga tengok ya Asiyah tu hebatnya Asiyah betul Asiyah dari istana tu ke kanan makanan tong kamu dah ada tong ni tong ngompat dia ijok tong dah bukan nak miat tong rumahnya ke ada miat gejok dah panggil buat ba istana pir ikan ada pir yang buat yang buat tai baja kok tai barang ni kan ada bu ya tanya udah lebih Asia apa itu dalam bangkaimu tu yang bukan dalam bangkai anu mai ya ibadah tu ikalan itu ciuman ipariksa oleh agam putih tinyang berleh ya isiloknya baik kanan ke agam ini buah ni ini ada ni ni agam ijok lu kudu kerap ijok kudu ke Asia kudu ikut itu kadang yang keji yang lalu poke tu yang bancu kerajaan ni nak buruk mengkau betul buat saya udah rasa aku sudah pohon ni dia nak dosa sayang ni matinya jangan tanya piah anak kadang dia ini bantu dan dia pohon ini sudah di film orang peduli ya dia kamu agam nyokai rayu lawino tengku pipau
ibu. Kan ada ekor itu. Yang kamu tinggallah Musa saja dalam sejarah lu baca muka sampai tu ni Musa bin Fir'aun. Musa anak Fir'aun. Pakai bukan Musa anak Fir'aun. Sebab Musa ubikon saja Fir'aun tinggal. Ya. Yang tempat bu Fir'aun ada di sana agak kamu. Hai Fir'aun raja kafir. Raja yang paling zalim Fir'aun. Ya, Musa tinggal je. Hau tengok raja tu Musa ni. Agak tak Musa. Hai kalau Nabi ni paling nama gelang dulu. Ya, kalau Nabi nanti kalau 2,000 bukan kamu 2,000 dihibur ni kalau ni oh dua ya edong dulu ya DP ni bro cina ya salah kata ya jadi waktu orang Musa ubik tu ada minyak kampung ni waktu orang main tu ada 4 duk dia mana bebe boleh lah ni kadang tu manukan empat duk yang jadi bahasa orang bawa tu Musa tu le Musa kakun ke Tuhan nang Musa nak miat ni tu pun kenyu gak Tuhan ya gak dia ke Tuhan kan ada miat. Jadi bak urus yang lain, ya galak tak kalau bukan air tu Musa boleh kena hukum. Malah tak pada kau tak sehat kau. Tu kau jual Indomie pun. Kata tak kalau dia bangkit, ada mak ke honda. Ya bangkit, grok, ya buat dia grok kan bukan? Nyan ganggu kami Musa ada ganggu Fir'aun ada Musa tu. Macam aku pandang itu dia Musa aku. Tu. Itu sapat dia dan Fir'aun cucu lagi urino sapat bijeh lah. Ha betul pabe Musa tu kruk jinta. Ipo kita tadi jamur bari. Ya kita berapa nyamuk nyamuk dan dari pagi doa lagi selamat jamur dah tolong ni dah. Waktu tarik jamur dah pegang segera getik Musa. Waktu kecil Musa waktu nang kemuncak Musa tu. Jadi trip berdebat dengan Asia pegang sampai belah di Asia menang doa hang pating nak mit cok mung sabah cawang cok apui menang belah apa. Yang dak uduk nak mit. Menye cok mung nyo kalah ni. Nyo cok apui dak tije mit. Ha belah. Tahu bro ni, berpegang dalam serah tu, dalam kisah Sufyan dan belah, kamu cok mung tu tulak ada oleh mereka. Pernah dengan apui. Mengapui matahu, menyum semua mak dalam tak pernah dalam lama bah. Waktu dalam mengapui lama bah, waktu nan tertutuplah lidah Nabi Musa sampai cacat lidah. Sehingga bahasa Nabi Musa waktu menit dengan tilu deku. Mau duduk doa Nabi Harun, ke Nabi Harun tolong tak. Duduk doa kata. Ke Nabi Musa tu Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qaul. Ya. Maka Nabi Musa tidur karena lidah tutup kena ngapui. Anak kedanya mah anak lalu ngapui. Mana kuliah buat ke belajar ai orang kampung kati jauh. Nanti nak cak kampung dan orang putih teradu ndem. Ngapui buat hobi. Hobi putih. Tidak. Ya, kuliah melatih buat tu. Waktu orang kampung ke lima nau, ke peluk mana? Nak mak hang rumah punya tibu. Tak mak waktu peluk mana? Bahasa kampung lok je lok. Ah, beli lok mana? Kuliah peluk bak nak kuliah bak nak doa mau ke lah. Ini kalau mana agak. Yang kue pula abang mungkin nak. Tidur. Jadi sampai kepegang dalam sejarah itu anak Abu dan Mati itu pakon jaro Nabi Musa gemat apu yang hanya tutup kepegang karena jaro Nabi Musa pernah ditarik janggut Fir'aun. Pakon lidah Nabi Musa tutup karena Musa yang upik rojih hanya depa sepelam gernyah pernah kekentuhan ke Fir'aun. Nya punya menang itu hanya kayu kentuhan yang kon Tuhan. Meskipun kayu Tuhan yang anak ni tidak ada Tuhan selain Allah. Nah Tuhan selain Allah. Ya itu ayat.
Tapi menyulang kisah sul ambiya kon Tuhan enggak. Karena Musa pernah ke bapak ke Firaun. Nabi Muhammad kalau undang. Enggak bapak kita bang kita bapak kafe. Nah. Karena ya Musa dah juga macam dia main ketinggian di sana tidak jauh. Kan aja. Pagi perjalanan ke kanan 2 tahun udah dengan pakai bebek pakai. Kayak podara. Ke kanan ibu Musa makan pakai tapi murbol dan aku bilang jangan berpakir. Kalau belum tak berpakir. Insya Allah pakai berpakir. Tak pakai pun pakai lagi beda parah. Tapi makhluk pakai. Gepudamen pulang di Musa udah. Kena ada. Kena ada muat dah. Hanya pakai. Tidur tu kayak sunyung dia tu. Tidur hai jen. Bertanya Musa, pakai muat dah. Hang muat. Damai Tuhan. Hang dan bertanya kenapa kau ngerti namanya? Ini bingung gua dan pakai. Ini baru 2 tu. Bangsa hanya tapi lebih lagi kalau mak dah. Ini aku buat dia. Kamu mak juga dah. Laju badak ingat ni Musa kiban cara ni udah badak kat bitim mak ya. Bitim mak cara aku tinggal kali Musa menambah hutang apa cu. Buku tapi itu cu. Pam dapat pam rubah dan thong ni kan. Ni kau dah tampan yo bang ai. Damai kau sampai pakai. Kau kamu ni kan sama tu belum tu. Gepung tak kau tempat kau ni kan. Tak ni kan nak tu ni. Baik dah tu tu. Kadang dia turun nak kaya sebab dia duduk di bak kaya. Dengan duduk di bak kaya kalau sekelompok anak muda dengan timok ia bak mon. Banyak dengan juk ia udah, banyak orang kelam tu. Unta kahek kat ni tu dia ia udah. Gekalon boleh Musa banyak anak muda awak kat. Tengok gekalon-kalonnya pernah ke paling gede. Laju dengan darah luar tu ada. Hana dia kalau gede kan. Mana ini? Aku kada hidung baru ada. Mau kerja kenapa hidung kan? Bukan kerja Musa. Dia Musa kalau Nabi kita balik kita ni. Kerja kita nyoba nak walau mau kerja nak. Mana bang mau kerja nak coi buat mau. Hang kerja kami dok nak apa? Anak aku duduk di mana? Kerja tempat Musa walau ni nak ya mau ikut jo. Yang kata apa ya oh tu. Betul ada awak muka ni kau ni ni kana. Baru pari tu anik nong walau anku anak Nabi kau sutik no, anak Nabi sutik no, anak Nabi anak Nabi Su'id, anak Nabi Su'id. Dok pada rumah bertanya Nabi Su'id bu, awak tak tahu apa mana biasa bilang, itulah Nabi Su'id. Oh maya apa? Apa yang tu tu ayo tak apa? Nah tidur anak udah agak atas. Yang kan udahnya ya cok di maru itu mau jual dulu ya jual juga kamu ya ditanya lagi tu ibarat anak katanya menang tu mau hang puji tu yang tu katanya anak apa kat rumah yang pihana dekat nya bang awaknya ya tu iwak tu tu jaklah itu minta tu Nabi Musa bang abah yang dak rumah dak pegang budak Musa jak tu dia pegang dalam sejarah tu trip lah tinggal Musa saja Nabi Su'id. Nah, cukup trip tinggal ni. Nabi Musa tak gendut yang Junaid. Bantu Nabi Su'id. Tak kontrol Pak Dawid ni tadi. Ya Pak Dawid Junaid lampu. Masuk dawak mendulung layang lah. Dah bantu Nabi Su'id. Ya. Pak siapa hotel kau itu? Musa kena kerja. Ya, udah Nabi Su'id Pak Musa kah? Musa tak jasa kata kendung bayu lempeng Kiban Musa kata aku kawin kalah telur tem kawin pada tem dulu. Dia kawin lah dipegah dalam sejarah Nabi Musa dengan anak Nabi kan dia kawin ku bak WhatsApp malam ke hoi Musa ngumpul rumahnya Musa hoi ngumpul rumah kata aduknya ke Nabi Su'id. Musa kata kaget kepala rumah tangga jaga rumah begodo baik bagi rumah tangga. Kata Musa kau ni tugas kata idih pak nangro Fir'aun kata pedang agama Allah ya Allah gedih bang rumah kata lain hendak tu pujuk kenangan daripada anu kata Musa cok pak buka dulu pujuk tu buka begitu dengan Musa dicok buka gewon buka rumah ya memang kata malam buka bujak di dalam apa bujak kaji kau tak plak kita mau nanda mah lupa ini bukan nanda mah kena Nabi Musa kau rumah lo kau tak don kan hanya tak boleh kau rumah lo dia nak ke TV kan istri ikut suami
mungkin suami ikut istri. Ya, kita nyong Nabi Musa kan bubuk orang dama, atuk ubah kan bubuk, ubah tu. Hanya tahu orang kampung, pakon, nak aku pada main udang pakai, tanpa minyak. Oh, kayaknya orang dama. Kau pak dengar hutan untuk dalam Sabah ni ya? Kalau tu lagi nak cahaya, awak gunung, bercahaya. Sehingga Nabi Musa, mak yang mungkin awak melampau, awak pulang hilang tak? Udah lepas waktu mau tinggal kain oleh ujak bak cahayangan utanyong ni hodalan tu besok dekat besok pin perahu kerja tu kenal tu buat dia karak tu cahayanya tu bukan tu berdengar su oleh Musa hanan tu pak su Musa ya betul laju gunung Musa nyolong Tuhan gada hana Tuhan selain Allah kerja tu Musa dia ya berak tu percaya dengan Rasulullah Musa, baik pakai telur. Payah tu telur. Ya. Yang dengarlah Musa, yang tungkat yang nak telur kata, boh lah dama. Nak buka juk ni tu ni. Pam pukul dama, hek geprek. Ni wo tungkat. Hek geprek ni wo. Nasi ak dah pegang ya. Ita jole ulu biraya, be masjid salah tadi. Mata pun dan babah pun ikat babah muka kami sawi dekat dalam Musa oh mau lu raya tak kemudian Musa pun kedengar langsung dia Musa beblu rukam dia raya kan ube masjid dulu yang rukam rukam ube masjid langsung lagi yang rukam tu langsung ule yang dia dalam gedung ya gedung tak apa dungkat Nabi Su yang dijuk leah tuang yang dengan dungkatnya bukan aku geprang le Musa raja-raja sihir Fir'aun dan dulu jadi baik panjang sejarah aku dah pegang ibu dah Fir'aun itu awak Musa tunggu ngomong Nabi Musa geplah laut lewat selamat Musa Fir'aun narut bak tengah laut meninggal Fir'aun lam laut mirah nyan awak lawan tu awak lawan Tuhan Kah kajian yang nak panjangkan suruh berikut lah. Kalau Nabi kita nun, lagi yang lahir Nabi kita ni buat ayah pegang sana, dunia ni mugak-gok. Bahkan mugak-gok dunia tu senang dunia, galak dunia. Kalau pemimpin yang paling adil. Hana duku pemimpin dalam dunia yang paling adil. Selain Nabi Muhammad, sama naik fikir tu. Ya, kalau sabah bidang nade Nabi tu segala bidang. Duku mon masyarakat ade duku mon sahabat ade mon purmoh ade si kurang draw purmoh Nabi duku mesti draw ada laki tali tu bapak ku bah tu tiba ya ni lu bapak dia jilbab betul ade Nabi duku kapan dengan hampir kawin dah ada tu anak ade nya kita jak baik nang Tuhan lah hai om kawin tak boleh tu je ibu dah nang Tuhan tumpang ni ujung kau ini. Kok kacang tor jingoi. Ni Tuhan berkem kau ini. Lama tapu itu dia. Bunyi haju. Lang linyung aku. Dalam badan aku. Yang Tuhan yang tadi babak limen betul.